Itulah sepanjang saya belajar ilmu keuangan berkenaan dengan emas. Apabila dah jadi macam saya ni, habit menyimpan, saya dah tak fikir lagi dah. Harga naik, saya buat simpanan. Harga murah, saya buat simpanan. Harga naik, saya beli 1 gram. Harga murah, saya beli 2-3 gram. Kenapa? Sebab itulah beli aset yang mahal dengan harga yang murah. Katanya sifu-sifu saya, apabila berlaku penurunan harga emas, itulah masa kita beli banyak-banyak dengan harga yang murah. Itulah masa beli banyak-banyak aset yang mahal dengan harga yang murah. Itulah sepanjang saya belajar ilmu keuangan berkenaan dengan emas. Tapi kalau harga terus naik, kita buat saja mengikut kemampuan 1 gram 1 bulan, 100 1 bulan, tak ada masalah. Macam mana tuan puan nak tahu kalau tuan puan tak nak buka akaun emas secara percuma bermula juga walaupun serendah 100? Macam mana tuan puan nak tahu? Kalau saranan saya, tuan puan tak nak buka akaun emas percuma, mula dengan modal yang kecil, hanya serendah 100.